Ilmu dicari sepanjang usia, dengan tekad hati membara, demi mendidik anak bangsa. Menabur bakti tanpa berkira. Kalau berlayar sudah sampai ke pelabuhan, kalau berkayuh sudah sampai ke muara, kalau berjalan sudah sampai destinasi. Realiti kehidupan datang dan pergi, silih berganti. Kini tibalah saat yang dinanti-nantikan, mengenali dengan lebih dekat insan yang kita raikan hari ini. Seorang pendidik yang begitu dedikasi, sabar dan berjiwa besar, Puan Rosita binti Abu Sama. Dilahirkan pada 4 Oktober 1970 di Kuartus Bomber Merlimau. Beliau merupakan anak kedua daripada 3 orang adik-beradik. Ayahnya seorang anggota bomber, manakala ibunya seorang suri rumah sepenuh masa. Pendidikannya bermula di SK Merlimau 2 dari darjah 1 hingga 4, kemudian berpindah ke SK Kubu Melaka hingga darjah 6. Seterusnya, beliau menyambung pelajaran peringkat sekolah menengah di Sekolah Tinggi Perempuan Melaka dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 dalam kelas rancangan khas. Beliau menyambung pelajaran ke Menara Gading di UPM dengan mengambil diploma pertanian selama setahun dan menyambung pula ke peringkat ijazah sains pertanian di UPM juga. Beliau menyambung diploma pendidikan di UTM Skudai bagi option sains dan biologi. Ambillah kayu dibuatnya pondok, pondok dapat tempat berhenti. Ambillah guru, adatnya elok, elok beradat, sifat terpuji. Beliau pernah menjadi guru sandaran di Sekolah Menengah Agama Serkam atau sekarang namanya Sekolah Menengah Arab Sayyidah Khadijah selama setahun. Beliau mula mengajar pada 4 September 1995 di Sekolah Menengah Vokasional Kuching, mengajar mata pelajaran pendidikan moral. Anak dagang tak lama di sana. Habis musim, pulanglah ia, melangkah ke negeri hang tua, bumi bertuah, mengajar di Sekolah Menengah Teknik Jasin, sehingga dinaik taraf College Vocational pada tahun 2014. Di sini aku berdiri, mencurah keringat, mendidik anak bangsa menjadi insan berguna. Pada tahun 2014, beliau berpindah ke SMK Tun Said Zahiruddin, tempat beliau menoktahkan tinta perjuangan dalam dunia pendidikan. Di sebalik kejayaan, tentu ada tulang belakang yang menjadi kekuatan Cikgu Rosita. Beliau telah mendirikan rumah tangga dengan Encik Abdul Rahim bin Abdul Aziz, seorang guru yang berasal dari Selangor. Berkenalan semasa bersama-sama mengajar di Sarawak. Salam dihulur, pertemuan diatur oleh rakan-rakan sekolah. Mata bertentang mata, lidah keluh untuk berkata. Dalam hati, jejaka ini comel orangnya.
Pukullah dabu, pukullah dabu, pukul rebana. Kalaulah jodoh, kalaulah jodoh, tidak ke mana. Orang jauh dikenang-kenang, hanya terkenang pada yang satu. Mula berkenalan, kemudian bertunang, akad dilaksana, hati bersatu. 3 orang cahaya mata, pengikat kasih sayang keduanya. Anak sulung Muhammad Syamin kini bekerja di Universiti Malaya. Anak kedua Muhammad Arif, pelajar Universiti Malaya. Anak ketiga Insyira Rawani, tingkatan 5 di SPPI Selandar Melaka. Puan Rosita yang gemar warna coklat cair dan menyukai lagu-lagu instrumental sangat berminat dengan aktiviti mendaki. Beliau telah mendaki 20 bukit, antaranya Bukit Mor, Bukit Merah, Bukit Payung, Bukit Botak, Bukit Senaling, Bukit Penarikan, Bukit Taisho dan Bukit Sikai. Inilah kata-kata yang selalu beliau pegang. Satu pesanan yang cukup ringkas, namun dalam maknanya. Berbaiklah dengan semua. Hadirin sekalian, demikianlah sedikit sebanyak kisah hidup insan yang kita raikan hari ini. Rosita atau panggilan manjanya di sekolah Poci. Ia lawarkan sekelas aku di STPM dahulunya MGHS semasa tingkatan 2, 4 dan 5. Dia seorang yang sangat rajin dan dedikasi. Dahulu, dia seorang yang pendiam. Disebabkan aku ini sangat kuat bercakap, maka cikgu dudukkanlah aku bersama si Ita dengan harapan aku akan senyap. Cikgu silap. Si Ita yang pendiam dah jadi ramah macam aku. Ita ni rajin membaca dan membuat ulang kaji di rumah, berbanding aku yang macam tak cukup masa nak belajar. Jadi, setiap kali nak exam, Ita akan cakap apa yang dia dah baca malam tadi ke aku. Kemudian, dia ajak aku buat soalan ulang kaji sama-sama. Result exam sama-sama okey. Tapi, result Ita selalu lebih tinggi dari aku. Dari Melimau, untuk seluruh generasi anak bangsa, terima kasih atas segala jasa dan pengorbananmu. Sesungguhnya, legasi cikgu akan terus hidup dalam ingatan kami. Patah tumbuh hilang berganti, namun tiada pengganti serupa. Nama cikgu terpahat di hati, selamanya kekal dalam jiwa. Tiap pertemuan pasti ada perpisahan. Ini adat, ini lumrah kehidupan. Begitulah rentetan perjalanan, walau sukar untuk ditelan. Tetapi itulah realiti. Itulah realiti yang perlu dilalui oleh setiap insan.